Jadi mungkin kau boleh share sikit macam mana cabaran kau jadi YouTuber masa seorang. Perbezaan lah cabaran semasa buat seorang, nak shoot, edit seorang, dengan sekarang ni dah ada staff. Cabaran ni banyak lah kot. Kalau seorang tu banyak, yang ada tim pun banyak. Pasti ada cabaran berbeza lah. So masa cabaran seorang tu, aku boleh kata yang jadual aku memang ke laut lah. Disiplin dengan jadual, dengan masa tu agak ke laut sikit lah. Disiplin dengan waktu dengan family pun memang ke laut lah. Tak balance lah. Tak balance. Sebab aku bangun tidur je, tak mandi apa semua, terus pergi bilik sebelah untuk buat kerja. Tu aku punya disiplin dulu lah. So bangun tidur, basuh muka semua, bangun pagi lah, solat apa semua, dan terus pergi sebelah. So aku start kadang awal lah. Aku start 6 pagi, 7 pagi kadang buat kerja. Aku bangun awal dan aku start awal. Dan aku akan habis lambat. Biasa aku akan habis 1 pagi, 2 pagi lah kerja. Aku start awal, balik lambat. Walaupun bilik sebelah-sebelah kan. Tu proses nak hasilkan satu video masa solo tu. Susah lah. Susah dia bagi aku sebab dari segi setup. So bilik aku kecil, nak bergerak bila barang banyak susah. Dan bila kau setup tu, dia jadi macam mana cakap kamera kau tu kadang tak fokus. Kadang audio kau lupa nak tekan. Kadang-kadang bateri dah habis, kau tak perasan. Tak ada monitor. Kadang-kadang exposure, macam-macam lah benda yang jadi kan masa awal dulu. Sebab aku bukan pakar pasal kamera. Aku tak pandai pasal kamera awal dulu. So apa yang kau tengok video aku dulu tu lebih kepada aku asal buat je. So dulu aku macam nak 4K, tapi aku tak shoot 4K. Aku shoot 1080p, aku compress 4K. Aku tak tahu kenapa aku buat macam tu dulu. Tapi aku pernah ada zaman tu. Faham. Okay. Sebab aku nak 4K, tapi aku tak nak memori aku penuh. Melanggar hukum. Lepas tu pakai clip mic. Aku pakai clip mic dulu. Direct camera. Memang bunyi panjang macam-macam. Lepas tu ada bunyi ayam mengokok lah, hujan lah, macam-macam lah dulu kan. So banyak cabaran lah. Cabaran kena kacau lah apa semua. Oh tu lah. Tapi yang kena kacau tu memang real lah. Boleh kata real lah. Sebab aku, rumah tu sebenarnya aku dah kena kacau banyak kali dah. Even anak aku pun selalu kerap lah. Kerap nampak, kerap kena lah. Kerap. And then bila dah seorang tadi, kita dah seorang. So how about bila ada team? Macam mana kau boleh decide untuk aku nak ambil staff lah? Sebab aku rasa idea aku dah tepu lah masa tu. Idea dah tepu. 21 kot. Aku dah start tepu. Dari segi so aku tak pandai sangat bab technical camera. Aku tak pandai sangat bab editing. Aku pandai bercakap, aku pandai cari idea, aku pandai cari content. So aku nak cari orang yang pandai bahagian tu untuk video. Macam ni shoot, edit. So aku rasa macam this is the right time lah masa tu. Sebab aku takut nak ambil team masa tu. Aku sangat takut lah. Takut dia akan effect dekat aku punya financial lah. Mula-mula memang struggle lah sebab dari segi leadership. And then dari segi macam mana aku nak manage, SOP apa semua, aku rasa struggle untuk aku lah. Dan aku kesian juga staff yang first join aku masa dulu sebab diorang tak faham lagi SOP, aku pun tak faham macam mana experience lah. So lebih kepada pembelajaran untuk aku sendiri jugalah masa awal dulu kan. So macam mana nak set SOP setiap benda semua. Staff tu ada lagi ke sekarang? Tak ada dah. Oh, ni yang dulu batch awal lah. Lepas tu long the years, last year lah. Last year aku dah lebih mahir lah untuk nak manage. Sebab kalau dari segi bisnes aku buat sebelum ni untuk repair dengan video ni lain. Repair kita dah ada SOP kita. Dah ada macam-macam kan. Do's and don't apa semua. Tapi video ni lain. Aku tak tahu. Tak faham lagi production macam mana semua, tak faham. Sebab aku tak involved dalam production. Selain itu aku tak tahu apa-apa pun pasal video punya production ni. Aku just tahu shoot, cakap je. So last year aku decided untuk macam explore lagi lah. Jumpa-jumpa orang kan. Tanya pasal production apa semua. Dan baru aku start hire lebih serius lah. So aku boleh katakan yang hire team ni dia memudahkan salah satu kerja kita, tapi dalam masa yang sama dia akan memberi rezeki lebih luas lah bagi aku. Dia macam konsep rezeki, dalam rezeki aku ada rezeki orang lain. Betul. Itu apa yang aku pegang lah. Dalam rezeki apa yang aku dapat ni sebenarnya bukan untuk kita seorang. Mungkin untuk family kita, untuk orang luar ataupun untuk kita punya team lah.